Payah kisar ais, tak payah blender, tekan je terus jadi slushy. Dengan adanya Ninja Slushy Professional ni, korang boleh buat any slushy yang korang suka. Dijadikan cerita, aku ada lebihan air mangga tapi aku tak nak kisar air mangga ni. So, aku nak masukkan je dalam mesin slushy Ninja ni. Lepas tu tunggu around 30 minit, dah settle. Senang je. Payah tunggu berjam untuk dapatkan tekstur slushy yang sangat best. Korang tunggu 30 minit dah settle. So slushy pun dah jadi. Korang boleh tengok sendiri dia punya texture ni sangat soft. Lepas tu nak lagi sedap, tambahkan aiskrim vanila. Meledak. Untuk part slushy dah settle. So kita nak try pula buat frappe. Untuk buat frappe pun senang je. Korang tekan on off. Lepas tu tekan je pilihan frappe. Korang tunggu dalam 30 minit. Ready. So korang bolehlah check out benda ni. Okay, harga pun tak sampai 2,000. So korang boleh consider untuk ada dekat rumah.